Engkau ni nak aku mati ke? Saya tak ada nak awak mati. Tapi kalau awak mati pun, saya bukan boleh buat apa. Kan? Engkau nak apa lagi ni? Saya datang nak tolong awak. Kan? Nak tolong apa? Dah habis melelas dah duit aku belanja orang kampung. Pasal itulah saya datang nak tolong awak. Kejap. Nah, ini untuk awak. Kan? Nanti dulu. Duit ni gunanya untuk awak berkempen nak jadi penghulu. Kan? Iyalah. Bagilah aku duit tu cepat. Tapi, sabar. Ada satu syarat. Syaratnya ialah bila awak dah jadi penghulu nanti, kena pastikan hukuman saya dibatalkan. Kan? Iyalah, bagi duit. Awak janji? Iyalah, aku janji. Hidup Datuk Temanggung.